So sekarang saya berada dekat pasar Padang Panjang kuliner, yang mana dekat sini ada banyak orang jual-jual makanan dekat tepi jalan ni. Pasarnya agak panjang dan dia bukan macam pasar malam sebab dia agak teratur dan kemas. Kemah dia semua kemah putih yang sama. Orang Indonesia ramah-ramah ya. Betul. Orang Indonesia ramah ya. Roti kukus. Wih. Ini pula donat kentang 90 sen. Wah, lagi murah. 90 sen guys. Mana mau cari 90 sen ini? Wih, suasananya hidup. Martabak Korean food. Ada kuliner yang lain-lain juga. Wih. Pisang keju Wow. Wih, pisang cheese-nya. Sate soleram. Oh, sate jadi kacangnya pasti. Wah. Kuahnya tuh pelikat. Itu sate kaki. Pelikat ah. Oh. Pekat ya. Pekat ya maksud gue. Yang ini nama dia telur pekat. gulung dan Pelikat. saya sangat amazed dengan cara lelaki ni buat telur gulung ni. Basically dia masukkan je telur yang dah dipukul ke dalam minyak yang panas. Lepas tu dalam berapa saat je? Sini dia 50 sen letak satu. jelidi. Tempat aku baca. Lepas Telur tu gulung? gulung-gulungkan macam tu. Sangat amazing kan cara dia buat. Oh. Amazing. Orang Indonesia pandai masak guys. Wong Solo. Nasi goreng Wong Solo. Wih, banyak juga portionnya tuh. Mantap baskom guys. Waduh, ini nasi apa? Hainan nih. Hainan. Enggak.